korang tengok ni. Nampak ni. Ni. Dia punya candy dia. Okay, korang tengok ni. Sekejap. Nampak ni. Bila tarik macam tu kan. Nampak? Dia gabung. Ni. Dah, boleh tak ambil ibu candy yang crisp candy tutup kat sini. Crispy candy. Dengan pedas-pedas ni, ibu kena makan satu benda yang manis tau. Manis, lepas tu dia ada masam-masam tu yang ni. Yang ni adalah crispy candy. Hari tu ibu dah rasa strawberry tu. Korang rasa apa hari tu yang korang ambil dua tu? Okay, hari ni ibu nak makan ni pula. So korang nak juga ke? Okay, so korang mesti nak tengok kan. Pedas ni weh. Crispy candy ni dia macam crispy di luar, dalam dia lembut tau. Dalam dia macam ada rasa masam-masam sikit lah. So korang tengok ni. Nampak ni. Ni dia punya candy dia. Okay, korang boleh tengok ni. Sekejap. Nampak ni. Bila tarik macam tu kan. Nampak? Dia gabung. Ni. Kalau tarik. So dia ada dua flavor. Yang ni strawberry. Kalau boleh nampak kat dalam ni dia macam colour pink. Dalam ni macam colour purple. Dan satu anggur, satu strawberry. Yang ni memang sedap korang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya crispy kat luar ni memang manis lah. Okay. Dekat dalam itu rasa masam-masam. Nampak ke? Sedap korang. Tengok pedas lagi ya. Aku kena makan candy-candy macam ni untuk pemanis mulut, untuk kurangkan pedas. Nak buka ke? Kita nak makan ni. Nak yang baru. Dia tunggu pula kita bukakan untuk dia. Okay. Kita dah masukkan dekat beg kuning tu. Dia ramuk-ramuk. Nah. Mari makan sama-sama. Dekat. Makan. Sedap korang. Korang boleh dekat beg kuning. Crispy candy ni. Sedap. Tapi jangan makan selalu. Tapi anak-anak mesti suka makan ni. Ibu pun jarang makan. Dia dah pedas-pedas macam ni, baru makan. Sebab yang warna-warni ni memang manis. Dia kruk-kruk lah kat mulut tu dengan kita gigit. Okay? Beli yang mix korang. Ibu ambil yang mix tu. Dua flavor dekat dalam satu box. Okay, bye.